Apa jadi kalau hidup tanpa teknologi? Sekarang satu telefon pun dah cukup untuk belajar dan berhibur. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya wartawan pada hari ini, Alia Amani. Dan saya Anis. Ingin berbicara tentang generasi fasa digital. Anda tahu tak generasi fasa digital ini apa? Tak tahu! Generasi fasa digital ialah murid yang berupaya menggunakan teknologi secara kreatif, bertanggungjawab, beretika dan bersepadu. Atau senang cakap, murid yang mahir dalam penggunaan teknologi digital sejak kecil. Contohnya, penggunaan teknologi digital sejak kecil lagi. Kita dah biasa dengan penggunaan teknologi seperti main game, tengok video dan lukis digital. Semua tu bukan sekadar untuk hiburan, tetapi ruang untuk kita berfikir di luar kotak dan asah kreativiti. Terdapat beberapa teras utama bagi generasi fasa digital. Yang pertama ialah celik digital. Kita bukan sekadar pengguna yang hanya tahu melayari aplikasi seperti TikTok, Instagram atau mencari maklumat di Google. Kita celik maksudnya kita tahu cara membezakan antara fakta dan penipuan. Contohnya, jika seseorang yang tidak dikenali menghantar pautan yang meragukan, kita tahu untuk berhati-hati dan tidak terus mempercayainya. Apa benda ni? Jangan tekan, tu scammer lah. Inilah beza antara pengguna digital biasa dan generasi yang benar-benar fasa digital. Kita ada kesedaran dan kepekaan dalam setiap klik. Yang kedua, kreativiti teknologi. Kita guna teknologi bukan sekadar untuk melihat, tapi untuk mencipta sesuatu yang luar biasa. Dulu, kita cuma boleh melukis di atas kertas, tapi sekarang dengan satu telefon pintar, kita boleh buat lukisan digital tanpa bazir kertas langsung. Nak edit video, reka bentuk grafik, buat animasi, tulis kod, semua boleh jalan. Tak perlu komputer yang canggih pun. Nak jadi penyanyi tapi tak ada alat muzik? Tak apa, sekarang semua ada dalam bentuk digital. Aplikasi muzik, drum machine, autotune, semuanya ada dalam satu skrin. Bajet ciput tiada masalah asalkan ada idea luar kotak, kamera telefon dan sedikit skill editing pun anda dah boleh hasilkan filem pendek yang menakjubkan. Kreativiti sekarang bukan terhad pada bahan, yang penting ada imajinasi dan usaha. Yang ketiga, etika dan empati digital. Dalam dunia digital, bukan semua benda selamat dan bukan semua perkara juga sesuai untuk dikongsikan. Kita kena ingat adab dulu baru ilmu. Media sosial bukan tempat untuk lepaskan geram, bukan juga pentas sarkas. Ish, teruknya edit ni. Stop hate comment. Ada yang patut dikongsi dan ada yang lebih baik disimpan. Jangan buat lawak bila orang tengah bersedih. Jangan rakam aib orang dan anggap itu konten. Hormat privasi dan emosi orang lain. Hari ini kita gelak, esok kita pula yang kena. Jadi generasi fasa digital bukan sekadar tahu guna teknologi, tapi tahu guna dengan hati. Empati itu percuma, tetapi nilainya tak ternilai. Dan yang terakhir, keseimbangan digital. Jadi, generasi fasa digital bukan bermaksud duduk depan skrin 24 jam tanpa henti. Kita harus tahu bila masa untuk online dan bila masa untuk log off. Teknologi itu alat, bukan dunia sebenar kita. Luangkan masa bersama keluarga. Jangan sampai makan pun sambil tengok skrin, borak pun tinggal emoji. Kesihatan mental bukan perkara main-main. Kalau terlalu obses dengan dunia digital, kita boleh hilang arah, malah hilang diri. Bijak guna teknologi bermakna tahu hadnya. Dunia maya itu luas, tapi hati kita lagi luas. Jaga diri, jaga jiwa. Bye semua!